Terima kasih Datuk Speaker, Timbalan Speaker. Terlebih dahulu, saya terima kasih kepada YB Keluang kerana sahabat saya tanya soalan kepada MITI. Kerajaan Madani dan MITI melalui MITI dan MAIDA memberi penekanan khusus terhadap peningkatan penggunaan produk tempatan atau local content dalam FI iaitu Foreign Investment dan DI atau Domestic Investment sebagai strategi utama untuk memaksimumkan limpahan ekonomi, memperkukuh keupayaan industri tempatan serta meningkatkan daya tahanan rantaian bekalan. Pendekatan ini dilaksanakan melalui kerjasama strategik antara pelabur asing dan syarikat tempatan bagi menggalakkan penyumberan bahan mentah, mesin, komponen dan perkhidmatan daripada pengeluar domestik, sekaligus menyokong pembangunan vendor tempatan, memperluaskan aktiviti penggantian import atau import substitution dan meningkatkan penyertaan perusahaan kecil dan sederhana dalam rantaian nilai global. Dalam usaha ini juga, pendekatan bersepadu yang dilaksanakan merangkumi pelbagai aspek seperti intervensi dasar, mekanisme galakan pelaburan dan pembangunan ekosistem industri bagi memastikan pelaburan yang diluluskan benar-benar menjana kesan gandaan yang lebih tinggi kepada ekonomi tempatan. Bagi mencapai objektif tersebut, kerajaan telah merangka dan melaksanakan langkah-langkah jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang seperti berikut. Pertama, kerajaan terus memberi fokus dalam melaksanakan anjakan paradigma yang tidak tertumpu kepada konsep Made in Malaysia, tetapi lebih mementingkan paradigma baharu iaitu Made by Malaysia. Dari perspektif MITI, usaha ini turut tertumpu kepada aspirasi untuk membangunkan ekosistem pelaburan serta mewujudkan jaguh tempatan atau local champions. Kedua, menetapkan syarat-syarat tertentu bagi memastikan limpahan ekonomi daripada projek-projek pelaburan asing berpotensi tinggi, termasuklah syarat untuk bekerjasama dengan syarikat perkhidmatan vendor tempatan, melaksanakan program pembangunan vendor tempatan, menjalankan program latihan industri dan menjalin kerjasama bersama universiti tempatan atau institusi penyelidikan tempatan. Ketiga, mengukuh ekosistem rantaian bekalan di antara syarikat-syarikat tempatan dan syarikat-syarikat multinasional dan syarikat besar tempatan, antaranya menerusi penganjuran seminar rantaian bekalan atau supply chain seminar. Usaha ini juga dapat memanfaatkan syarikat tempatan khususnya PKS menerusi peluang perniagaan dan pembekalan yang berterusan daripada projek-projek pelaburan syarikat multinasional dan syarikat besar domestik. Keempat, memperkenalkan insentif ketahanan rantaian bekalan. Melalui Belanjawan 2025 dalam usaha untuk memperkukuhkan rantaian bekalan di Malaysia, insentif ini bertujuan untuk menggalakkan syarikat-syarikat multinasional dan syarikat besar tempatan untuk mengembangkan penyumpuran tempatan, mengisi ruang di dalam ekosistem industri dengan melahirkan lebih ramai pemain global dalam kalangan syarikat tempatan. Kelima, sebagai langkah jangka masa panjang, kerajaan telah memperkenalkan kerangka insentif baharu, New Incentive Framework atau NIF. NIF ini bertujuan menambah baik mekanisme penawaran insentif pelaburan sedia ada dengan memberi tumpuan kepada aktiviti bernilai tinggi dan menyumbang kepada kesan limpahan ekonomi. NIF ini turut akan memberi insentif yang lebih baik bagi projek yang akan menggunakan lebih banyak penyumpuran tempatan dan melatih lebih banyak pekerja tempatan selaras dengan teras 3 aspirasi pelaburan nasional atau National Investment Aspiration, iaitu meluaskan hubungan domestik, iaitu extend domestic linkages. Fasa ujian rintis NIF telah dijalankan sehingga akhir tahun 2025 dan akan dilaksanakan sepenuhnya permulaan suku pertama tahun 2026 bagi sektor perkilangan, diikuti sektor perkhidmatan pada suku tahun kedua. Secara keseluruhannya, kerajaan komited untuk memastikan peningkatan penggunaan produk tempatan
terus menjadi teras utama dalam strategi pelaburan negara bagi memaksimalkan limpahan ekonomi kepada industri domestik. Usaha ini adalah selaras dengan aspirasi ekonomi madani dan Plan Induk Perindustrian Baharu dalam memastikan pelaburan yang diterima bukan sahaja meningkatkan ekonomi negara, malah menyumbang secara langsung kepada pembangunan industri tempatan dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat, soalan tambahan Yang Berhormat Keluang. Terima kasih atas jawapan yang panjang dari Timbalan Menteri. Tapi bagi saya paling penting adalah bagaimana kita mencapai objektif kita, iaitu meningkatkan penggunaan local content dengan izin dalam semua produk yang kita buat dalam Malaysia. Jadi yang paling penting saya ingin tahu bagaimanakah kerajaan mengukur tahap sebenar penggunaan local content dalam projek pelaburan, tak kira FDI ke ataupun juga DDI, dan adakah indikator ataupun KPI khususnya ditetapkan bagi memastikan iaitu komitmen ini, iaitu tadi banyak komitmen nak mengukurkan ekosistem dan sebagainya. Bagaimana kita pastikan komitmen semua ini bukan sekadar bersifat dekoratif, iaitu lip service saja dengan izin, tetapi benar-benar akhirnya dilaksanakan dan dipantau oleh kerajaan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Terima kasih kepada Keluang kerana ini soalan yang bagus. Kerana dulu sememangnya kita kekurangan dari segi pengukuran, ya. Dan selalunya pelaporan itu kita hanya tengok saja. Dia lapor saja dan diterima begitu saja. Jadi dari segi kerangka NIF yang baru, kerajaan telah memberi penekanan kepada pengukuran dan pemantauan berasaskan hasil, iaitu outcome based, bagi memastikan komitmen penggunaan local content dalam projek pelaburan bukan sekadar bersifat deklaratif tetapi diterjemahkan kepada impak sebenar kepada ekonomi domestik. Di antaranya beberapa pengukuran dan pemantauan yang dilaksanakan merangkumi kerangka pengukuran local content. Pengukuran local content dilaksanakan menggunakan gabungan indikator kuantitatif dan kualitatif. Antaranya peratusan penyumberan tempatan bagi bahan mentah, komponen mesin dan perkhidmatan. Kedua, tahap penglibatan syarikat tempatan dan perusahaan kecil dan sederhana dalam rantaian bekalan. Ketiga, peratusan guna tenaga tempatan termasuk tahap kemahiran dan latihan. Keempat, kemajuan pelaksanaan program pembangunan vendor dan pemindahan pengetahuan. Indikator ini dinilai mengikut sektor, skala pelaporan dan tahap kematangan industri bagi memastikan penilaian yang realistik dan pragmatik. Dan juga kita ada dua peringkat penilaian, iaitu satu adalah pra-kelulusan, ada satu lagi adalah pasca kelulusan. Iaitu pasca kelulusan maksudnya dia pelaporan itu dia dipantau melalui pelaporan bagi menilai tahap pemantauan kemajuan termasuk menerusi sesi libat urus berterusan dengan pelaporan dan vendor tempatan. Jadi untuk menjawab jawapan YB Keluang, polisi yang baru lebih kemas, lebih teliti dan memastikan supaya syarikat tempatan, industri tempatan mendapat manfaat. Terima kasih. Datuk Timbalan Speaker. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya nak bertanya mengenai National Semiconductor Strategy kepada kawan lama saya akan bersama dalam PSU, Timbalan Menteri. NSS yang dilancarkan pada Mei 2024 ialah bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan rantaian nilai daripada back end kepada front end. Dan seperti mana yang Menteri kata tadi, kita nak ubah daripada situasi made in Malaysia kepada made by Malaysia. Saya bertanya, pertamanya apakah kemajuan telah dicapai dalam usaha meningkatkan rantaian nilai dari back end, iaitu testing packaging kepada front end, iaitu reka bentuk, data bersepadu, advanced packaging dan advanced equipment technology,
serta apakah kemajuan dicapai dalam melatih dan upskilling 60,000 orang jurutera dalam bidang semikonduktor menjelang tahun 2030 nanti. Terima kasih. Timbalan Yang Silakan Yang Bertuah. Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Terima kasih YB Kubang Pasu. YB Kubang Pasu rakan seperjuangan dalam PAC. YB Keluang juga rakan seperjuangan PAC saya dulu ya. Saya terima kasih kepada soalan YB Kubang Pasu NSS. Sebenarnya kerajaan tengah dalam melaksanakan NSS dan kita mempunyai sasaran ya seperti YB Kubang Pasu kata 60,000 pekerja mahir dari segi semikonduktor dan sebenarnya kita pun nak memperjuangkan 10 syarikat dia punya turnover 1 bilion US dollar syarikat yang besar dan 100 syarikat 1 bilion ringgit Malaysia untuk supaya yang menggunakan strategi syarikat besar membawa syarikat kecil dan membawa syarikat PKS dan create that kind of 60,000 pekerja mahir yang boleh menjayakan NSS. Ini adalah strategi kerajaan iaitu dalam National Semiconductor Strategy. Walau bagaimanapun usaha ni baru bermula. Dia dalam ongoing ya. Jadi saya tidak ada rangka sepenuhnya berapa yang telah di training. Kalau boleh nanti saya minta bagi jawapan bertulis berapa ramai yang telah kita laksanakan ya. Masa ini sebab ini adalah soalan yang tidak berkenaan dengan local content tapi saya boleh bagi jawapan bertulis. Terima kasih Kubang Pasu. Baik, terima kasih.